Tips dia yang pertama, doa daripada mak ayah, sentiasa telefon mak ayah. Kerana saya setiap malam SMA, saya akan telefon mak ayah saya, dan saya yakin bahawa usaha mana pun kita, kalau keberkatan mak ayah tak ada. Jadi yang keduanya, sentiasa menghormati guru, sebab keberkatan guru sentiasa, guru ada komitmen yang tinggi dalam memajukan kita. Jadi keberkatan guru yang kita perlu ambil. Dan yang ketiganya, dalam kita belajar, kita kena ada cara kita sendiri, susun jadual dan sebagainya, dan jauh daripada perkara yang lara, kerana kita menghafal dan mengikut peraturan sekolah itu terutama. Saya tengah sambung STAM, jadi insyaAllah perancangan seterusnya selepas STAM saya berhasrat untuk sambung pelajaran ke Universiti Al-Azhar untuk mengambil jurusan syariah. Saya sangat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kerana sentiasa menjadi tulang belakang dan menyokong kami, saya sebagai pelajar Sekolah Menengah Agama Negeri Pahang, dan saya sendiri merupakan penerima beasiswa Kerajaan Negeri Pahang, dan saya tidak merasa terbeban dengan anak Pahang kerana saya sentiasa didokong oleh Kerajaan Negeri Pahang yang sangat hebat ini. Dapat keputusan sebenarnya kena mula pada awal. Saya lepas habis belajar, terus kena study, kena hafal sebab dia berkaitan hafazan. Kalau mula lambat pada saya, keputusan cemerlang tu boleh dapat. Cuma budak gifted je lah kot yang jenis nak boleh last minute. Saya usaha pada awal. Saya terima kasih kepada kerajaan negeri kerana dengan bantuan yang diberikan dapat bantu pelajar sekolah untuk lebih fokus dalam pelajaran.